fokus pada topik 1, tingkatan 4. Semua tingkatan 4 kan? Boleh bagi thumbs up tak untuk yang tingkatan 4? Alright, ada seorang. Okay. Okay, so kita mula dengan topik first sebab ni hari pertama kita punya kelas. Jadi topik pertama kita akan fokus pada tajuk fungsi. So apa itu fungsi? Fungsi ni dia ada dua komponen dalam fungsi. Kita mesti ada objek dan juga kita mesti ada image. Mana kata untuk fungsi, setiap objek mesti ada image. Ini dia punya kriteria untuk fungsi. So dalam nombor kita ada macam-macam hubungan. Antaranya adalah hubungan 1:1. Makna kata setiap objek dia cuma ada satu image. Dan kita ada juga macam contoh 1:1 kita tengok ni. Untuk objek dan image, untuk objek A kita ada satu je image dia, iaitu X. Untuk objek B kita ada satu je image, iaitu Y. Dan C pula satu je image dia, iaitu Z. Kemudian kita ada pula jenis hubungan yang kedua, kita panggil banyak kepada satu. Banyak kepada satu ni makna kata dia ada beberapa objek yang dia kongsi satu image. Maksudnya kalau contoh nak bagi macam kita siapa pernah pergi arcade? Rasa semua pernah pergi arcade kot, yang main yang mesin geregang yang keluar mainan tu, yang mesin kalau kita masuk duit dia keluar mainan. Ni mainan dia. So untuk kita bayangkan hubungan ni kita bayangkan hubungan ni macam mesin geregang tu, di mana objek dia adalah duit yang kita masukkan dan image dia adalah patung mainan yang kita masukkan. Patung mainan yang keluar daripada mesin geregang tu. So contoh untuk hubungan banyak kepada satu ni, dia kita masuklah 10% ke 20% ke, dia tetap akan keluar satu image. Dia akan tetap akan keluar satu patung. Tu contohlah. Kemudian kalau satu kepada banyak, dia ibarat mesin yang rosak. Kita masuk satu duit, tiba-tiba keluar banyak-banyak patung lah. Tu contohlah. Sama juga dengan banyak kepada banyak. Kadang-kadang kita masuk duit ni, kadang-kadang dia keluar patung, kadang-kadang dia tak keluar patung. Dia ada setiap image ada dua image yang berkongsi, satu objek dia akan berkongsi macam-macam image. Contoh kalau kita tengok dekat sini, dekat A ni dia ada dua image, iaitu C dan D. Macam banyak kepada banyak ni pula, satu objek ada banyak image dan satu image ada banyak objek. Contoh macam kita tengok, contoh objek A, dia ada image X dan dia juga ada image Y. And then kita tengok pula contoh image X, kita ada objek untuk X ni, kita ada objek A dan juga objek C. Faham ke? Jadi untuk kita definekan fungsi ni, cuma dua daripada empat jenis hubungan ni kita kategori boleh diklasifikasikan sebagai fungsi, iaitu 1:1 dan banyak kepada 1. Kalau susah nak ingat, cara saya dulu ingat iaitu dengan guna analogi mesin geregang ni lah. So kita bayang mesin geregang, kalau mesin mainan ni, kalau nak tahu dia berfungsi ke tak,
dia mesti akan keluarkan satu benda. Contoh kalau kita masukkan apa-apa, dia akan keluarkan satu saja. Kalau dia keluarkan banyak ke, dia tak keluarkan langsung ke, makna mesin gergang tu tak berfungsi. Jadi itulah definisi fungsi, iaitu hubungan yang satu kepada satu dan banyak kepada satu. Dan nanti bila kita masuk ke topik yang lain, mesin gergang ni pula ada kategori lain pula, iaitu mesin gergang yang berfungsi dan harga dan boleh refund. Saya panggil boleh refund. Macam ni, kita anggap sahaja mesin untuk definisikan mesin gergang yang berfungsi adalah mesin gergang yang cuma boleh keluarkan satu benda. Semua boleh keluarkan satu mainan. Setakat ni boleh faham ke analogi tu? Ke lagi confused? Kalau ada bagi reaction ke apa ke? Kalau nak minta saya explain balik ke? Clear kalau siapa-siapa yang tak selesa, mungkin tak sesuai dengan semua orang lah analogi ni. Tapi itu cara saya ingat macam mana kita nak definisikan fungsi. Contoh, saya tanya soalan. Ya, saya. So you kata kalau benda tu fungsi one to one kan, satu ke satu. Satu ke satu dan banyak kepada satu. Itu maksudnya berfungsi. Sebab kita nak bayangkan mesin tu dia berfungsi bila kita masukkan, contoh kita masukkan 10 sen ke 20 sen ke, dia tak kisah. Saya tak kata mesin tu berfungsi, mainan tu ada harga. Saya kata mesin tu cuma berfungsi je. Maksudnya bila kita masuk je something, dia akan keluarkan satu mainan. Itu maksud fungsi. Katakan dia masuk 50 sen, so dia keluarkan satu mainan. Itu maksud. Itu maksud dia berfungsi. Kalau dia masukkan 20 sen pun dia akan keluar satu mainan. Dia masukkan 10 sen pun kalau dimasukkan 20 sen, 10 sen, 10 sen, keluar juga mainan. Kita bayangkan mesin gergang ni, kita cuma masukkan satu coin je. Yang tak perlu yang banyak-banyak. Maksudnya setiap duit yang kita masukkan sekali tu, dia akan keluarkan satu patung. Dia macam token lah, token. Saya cuba relate satu ke satu tu saya faham. Tapi kalau banyak ke satu tu maksudnya 2 coin kan? Banyak kepada satu tu maksudnya dia satu mainan tu, analogi dia satu mainan tu, dia ada beberapa harga yang, maksudnya kalau kita masukkan 10 sen pun keluar mainan tu, masukkan 20 sen pun keluar mainan tu. Dia tak ada harga yang tetap. Oh, faham. Maksudnya 20 sen sen mainan, 50 sen sen mainan tu banyak ke satu lah. Dia maksudnya daripada 20 sen ke 10 sen ke, keluarnya mainan yang sama juga. Saya rasa analogi awak ni bagus sebab dulu saya hafal saja. Tapi memang susah nak hafal. Sebab after a while you forget. Analogi ni mudah nak hafal. Boleh mudah nak faham lah. Thank you. Oh, bagus. Yes, sir. Okay. Setakat ni ada siapa-siapa ada problem ke dengan analogi tu? Sebab untuk satu kepada banyak dan banyak kepada banyak ni, kita bayangkan kalau mesin tu rosak kan. Kan kalau kita masukkan, kadang-kadang kita masukkan duit, dia keluar banyak-banyak lah. Ada yang kadang-kadang tak keluar langsung lah. Itu maksud dia mesin yang tak berfungsi lah. Jadi kalau mesin yang fungsi, kita bayangkan yang tak kisah yang kita masukkan duit, dia mesti akan keluarkan satu benda. Okay Tuan, sebab ideologi ni bagus, saya nak tanya lagi soalan. Maksud tak berfungsi tu apa? Adakah dari segi matematik atau dari segi fizikal tak berfungsi? Dalam analogi ni, dalam analogi mesin mainan ni, maksud tak fungsi tu maksudnya bila, kan kalau kita tengok mesin mainan, ada yang jenis-jenis yang kadang-kadang kita masuk duit tak keluar apa-apa. Kita masuk duit, maksudnya kalau kita masuk duit tak keluar apa-apa tu, dia fulfillkan ni definisi yang pertama tadi.
setiap objek mesti ada image. Maksudnya setiap input mesti ada output. Jadi kalau mesin tu tak berfungsi, maknanya macam kita masukkan duit tapi dia tak keluar apa-apa. Jadi maksudnya dia bukan fungsi lah. Dan boleh jadi juga kita masuk satu, tiba-tiba keluar macam-macam. Keluar mainan buaya, mainan biawak, macam tu. Jadi maksudnya dia tak berfungsi lah mesin tu. Dan ia boleh relate kepada mathematical equations. That's what you try to relate? Kita boleh relate kepada untuk kita definisi, untuk kita klasifikasikan yang mana jenis hubungan yang mana yang fungsi, jenis hubungan yang mana yang bukan fungsi. Sebab akan ada soalan yang kita akan, soalan tu akan bagi kita satu hubungan, and then dia akan suruh kita decide hubungan ni adalah fungsi ataupun tidak. Ya, soalan tu memang selalu ditanya dalam exam kan. Jadi kalau tak faham definition ni memang confusing lah nak answer kan, kecuali you hafal dengan betul-betul lah. Of course, kita akan follow lagi you punya penerangan. Okay, kita cuba jawab soalan dulu saya bagi contoh soalan. Contoh, ini objek. Objek kita biasanya dalam soalan kita akan guna X, dan juga image dia kita akan guna Y. So contoh objek kita ada objek A, objek B, objek C, dan kemudian untuk image pula kita ada image X, Y dan Z. Okey, boleh tak letak dekat chat hubungan ni hubungan jenis apa dan adakah dia fungsi ataupun tidak? Izlan ke boleh cuba? Okey, one to one, betul. Jadi hubungan ni adakah dia fungsi ataupun tidak? Okey, thank you Fairuz, Jazil dengan Izlan. Jadi sebab apa kita klasifikasikan dia fungsi? Sebab setiap objek dia ada satu image. Okey? Cuba contoh, cubalah kalau macam ni. Adakah dia fungsi? Tak nampak Lukman. Tak nampak. Ni yang saya padam that arrow X, C ke Z tu. Okey. Betul. So dia bukan fungsi. Sebab kita bayangkan kalau dalam mesin geregang tadi, kalau kita masukkan A, dia akan keluar patung X. Kalau kita masukkan B, dia akan keluar patung Y. Tapi kalau kita masukkan C, dia tak keluar apa-apa sebab C ni tak ada ke arah mana-mana image kan. Jadi kalau makna kata mesin ni dia tak berfungsi lah. Jadi dia bukan fungsi. Itu cara saya untuk saya klasifikasikan lah, untuk saya ingat dengan lebih mudah. Contoh yang ketiga saya cuba bagi. Okey, kalau macam ni hubungan dia jenis apa dan adakah dia fungsi ataupun tidak? Nampak ke? You tukar arrow je kan? Ya tukar arrow. Okey, satu kepada banyak, betul? Sebab kita tengok dekat B ni kita ada dua image. Jadi Izlan boleh bagi tahu tak benda ni fungsi ke tidak?
benda ni bukan fungsi sebab kita tengok tadi yang fungsi adalah 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Macam dalam analogi yang ni pula, kita bayangkan pula kalau kita masukkan B, mesin tu akan keluarkan 2 patung, X dengan Z. Sepatutnya kalau kita masukkan satu benda, satu duit, satu token, dia akan keluarkan satu token saja. Ataupun kalau kita masukkan jadi kalau macam ni, makna kata mesin ni tak berfungsi lah sebab dia sepatutnya keluarkan satu tapi dia keluarkan 2. Tak apa. Okay, so tapi Izlan dah faham konsep konsep hubungan tu. So dah a step closer. Untuk definisi fungsi ni faham tak? Yang saya explain pasal mesin ni. Lukman. Ya saya. Macam ni kan, satu keluar 2 patung kan. Bagi saya, advantage to the user. So, benda tu bagus sebab apa? Macam mana you nak fikir benda tu bukan fungsi sedangkan benda tu bagus untuk user? Kalau user dapat 2 benda. Betul, tapi dari segi logiknya kita akan fikir mesin ni mesti rosak sebab sepatutnya kalau kita masuk satu, dia akan keluar satu. Kita tengok dari segi sama ada mesin tu berfungsi ataupun tidak dari segi dia punya operation. Kita tak tengok daripada segi advantage yang kita dapat. Mungkin dari segi orang yang manufacturer atau orang yang buat mesin ni, kalau satu masuk keluar banyak, rugilah dia kan. So maksudnya dia tak berfungsi lah. So dari sudut mungkin dari sudut manufacturer lah. Dari pengguna. Dan mungkin juga macam dari segi user pun, sepatutnya bila kita masukkan satu benda, kita mesti ada kita punya target. Maksudnya contoh patung ni harga 10 sen, patung lagi yang contoh kita ada 2 patung yang satu patung kita suka, satu patung kita tak suka. Tapi dua-dua harga 10 sen. And then bila kita masuk harga 10 sen tu, kita nak patung yang kita suka je. Tapi tiba-tiba kita dapat sekali patung yang kita tak suka. Jadi makna kata benda tu tak berfungsi lah sebab kita nak patung yang kita suka je, kita masukkan duit tu. Macam tu kalau dia keluarkan yang kita suka dan kita tak suka? Jadi macam dia spoilkan mood kita untuk suka patung tu lah maksudnya. Bagi saya lah. Mungkin ada setengah orang dia fikir dia boleh jual ke apa, tapi tu cerita lain lah. Okey, satu lagi saya nak tanya. Saya. Sebab you punya analogi ni bagus. Saya tak pernah dengar analogi macam ni. Dari segi objek dan image ni, macam mana you ingat which one is object, which one is image? Sebab benda ni confusing. Kalau dia bagi arrow macam ni, kita kena ingat daripada objek datangnya image. So kita tengok anak panah dia ke mana, daripada mana dan ke mana. So anak panah tu mesti daripada objek dan pergi ke image. Kalau dia bagi macam ni lah. So OI lah, OI. Y adalah image dan X adalah objek. Ataupun O objek, I image. So OI. Macam tu. Boleh. Tapi kebiasaannya dalam soalan, kita akan ada X dan Fx. Kebiasaannya dalam soalan kita akan guna X dan Y. Sebab apa? Fungsi ni kebanyakannya kita guna dekat dalam graf. So dalam graf, kita belajar waktu form 3, kita ada Y dengan X. So maksudnya, setiap X ni dia ada dia punya point-point dekat mana-mana Y ni. Dekat mana-mana titik. So lebih utama untuk kita imagine X itu adalah objek dan Y adalah image. Image ni macam hasil dia lah. You masuk hasil dia. Hasil dia image. Okay. Okay, continue. Untuk yang lain ada soalan ke?
saya cuba tengok dekat Confirm AI sekejap ya. Kalau ada soalan yang boleh kita cuba. Ada soalan dekat chat. Okey, sekejap. Jadi syarat setiap objek perlu ada satu image. Ya, itu syarat untuk fungsi. Maksudnya kalau contoh kalau kita tengok ni, contoh hubungan yang saya tunjuk yang ni. Jadi soalan tu akan tanya, adakah hubungan ini fungsi? Jadi jawapan kita, hubungan ini bukan fungsi kerana C tidak mempunyai image. Objek C tidak mempunyai image. Faham ke? So untuk definisi fungsi ni, untuk kita tahu sama ada hubungan itu adalah fungsi atau tidak, setiap objek kena ada image, setiap objek kena ada satu image. Dia tak boleh ada banyak image. Sebab tu yang saya cakap yang B tu waktu yang B ada banyak ni tadi, dia bukan fungsi sebab B tu ada banyak image. Dia ada X dan dia juga ada image Z. Dan sebelum tu pula C bukan fungsi juga sebab C tu dia tak ada image. Sepatutnya A, B dengan C tu dia dua-dua kena ada image. Clear ke Hazim? Hazim Taqiyuddin? Lukman, kalau Y tu kita ada X, Y, Z dengan S kan. Tapi S tu tak dihubungkan kepada A, B atau C. Dia tetap image kan? Dia tetap image dan dia juga tetap fungsi. Sebab definisi fungsi, objek kena ada image. Image tak ada objek pun tak apa. Macam mesin gergang ni, kalau dalam tu ada patung X, Y, Z, S. Tapi kita masuk yang akan keluar cuma X, Y, Z je. Dia tetap kita panggil dia sebagai berfungsi sebab nak tahu dia fungsi ke tak tu bila kita masuk duit dia mesti keluar something. Keluar satu benda. Dia tak boleh keluar itu definisi fungsi. Kita cuba buat soalan Confirm AI, okey? Okey ke? Contoh nombor 43959. Kita buat yang B. Semua orang boleh akses kan Confirm AI? Okey, ni soalan dia. Dia minta kita cari objek bagi 8. Oh, sebelum tu saya nak tanya. Yang mana satu objek, yang mana satu X? Yang menegak yang mana satu objek, yang mana satu image? Boleh tak type dekat saya yang mana satu objek yang okey, terima kasih Jazil. Okey, betul? Laju ya. Okey, so untuk soalan ni dia tanya dia nak kita cari objek untuk 8.
So siapa boleh letak jawapan dekat chat? Okay, betul. P dan S, betul. Azim Takiuddin, Jazil, Izlan. Alright, thank you. Dan siapa boleh bagi tahu hubungan ni jenis apa? Betul, banyak kepada satu. Sebab kita tengok dekat sini. P dan ada dua objek yang berkongsi satu image, iaitu P dan S. Jadi maksud kata, mana kata dia ada hubungan ni adalah banyak kepada satu. Faham ke? Dan boleh tak bagi tahu kat saya benda graf ni adalah fungsi ataupun tidak? Okey, jawapannya adalah fungsi sebab dia banyak kepada satu. Kita ingat fungsi tu setiap fungsi saya scroll balik ni. Fungsi setiap objek kena ada satu image. Tak kisahlah image tu dia kongsi dengan orang lain ke tak. Dia kongsi dengan objek lain ke tak. Yang penting dia tu ada satu image. Maksudnya setiap duit yang kita masuk mesti dapat satu mainan. Itu maksud fungsi. Okey. Okey, Jazil faham. Khalid faham ke? Jadi senang kata untuk fungsi tu cuma hubungan banyak kepada satu dan satu kepada satu. Yang mana yang image dia cuma satu tu, itulah fungsi. Alright. Luqman, Saya. boleh saya share screen sekejap untuk terang kat dia orang macam mana nak jawab soalan dalam confirm. Boleh. Sekejap saya stop sini. Okey. Kejap saya cuba share screen. Okey. Okey, boleh nampak skrin saya? Okey, boleh sir. Okey. So setiap pelajar akan diberikan username dan password untuk confirm AI. Jadi kalau belum dapat lagi boleh contact saya. Jika dah dapat, login dekat confirm-ai.com. Untuk tengok jadual, bagi kelas tuition, pergi ke tuition ni dan boleh lihatlah jadual kelas tuition. Walaupun student tuition diadakan untuk kelas matematik, tapi untuk kelas matematik tambahan pun kita bagi juga. Jadi maksudnya student yang enroll untuk kelas matematik, mereka juga boleh ikuti kelas tuition matematik tambahan. So boleh klik kepada link ni pada tarikh yang dinyatakan dan boleh ikutilah kelas kita. Ini untuk mereka yang subscribe saja. Untuk mereka yang subscribe, mereka akan dapat link tersebut. Bagi kelas percuma, anjuran Datuk Seri Datuk Seri Doktor, mereka akan diberi link di dalam grup masing-masing. Sebab dia ada dua, satu kelas percuma yang disponsor oleh Bandar Tun Razak, lagi satu yang subscribe.
Yang subscribe ni terus dapat username dan password. Tapi yang percuma tu dia ada satu group khas untuk mereka dan link akan disampaikan di situ lah. Untuk menjawab soalan, sebab tiap kali kelas tutor kita macam hari ni kan, tutor akan memberi nombor kepada soalan tersebut dalam program AI. Jadi cara nak sambil tuition mengajar tu, awak boleh pergi kepada soalan tersebut dan terus jawab. Penting untuk menjawab sebab nanti level awak akan naik kan. Akan naik perlahan-perlahan sehingga level tertinggi lah. So adalah bagus kalau masa mengajar tu terus boleh jawab soalan pada masa yang sama supaya tiap hari kalau awak ikuti tuition ni level awak akan meningkat lah. Tekan question bank ni. Ya. Lepas tu pergi ke bahagian bawah. Lukman, tadi apa nombor soalan tadi? Sekejap sir. 43 959. 959. Okey. Kalau tutor bagi nombor soalan tu macam ni 4359959 tu, masukkan nombor tersebut dan tekan do by question number, tekan ya. Jadi boleh nampaklah soalan yang discuss tadi. Ya. Objek bagi 8 adalah apa kan? Katakan jadi PQ, PR, PS, RS. Objek bagi 8 adalah objek bagi 8. Objek bagi 8 adalah P dan S. Ya. Lepas ni 8 kan. 8 ni image. Objek dia di ni. Garis lintang ni. So 8 ada P dan juga S. So, kita letakkan PS lah. Dan S ya. Selepas jawab tu, tekan next ya. Tekan next. Bila tekan next, dia kata jawapan awak betul atau silap di bawah ni. Ya. Kalau incorrect, boleh patah balik untuk jawab semula. Kalau soalan berdasarkan nombor soalan yang anda masukkan, dia hanya paparkan soalan itu saja. Ya. Hanya satu soalan dipaparkan. So, you tekan previous pun akan nampak soalan yang sama. Jadi, bila dah tekan correct tu, maksudnya betul lah. Kalau salah, anda boleh cuba lagi. Cubaan kedua. Kalau cubaan ketiga salah juga, baru dia akan tunjuk jawapan di sini ya. Di bawah incorrect ni dia akan tunjuk jawapan. Jadi awak akan perlu masukkan jawapan tersebut kepada bahagian ini. Bila masukkan jawapan tersebut, baru soalan tersebut tidak akan dipaparkan. Jadi saya ulang. Dia ada 3 percubaan. Pertama, kalau salah, dia bagi kedua. Kalau dua salah, dia bagi ketiga. Kalau ketiga salah juga, dia akan paparkan jawapan di bahagian kiri bawah sebelah ni. Dan awak kena masukkan juga jawapan yang dipaparkan di sini supaya soalan itu tak ditunjuk lagi. Tapi sebab awak salah 3 kali, maka sistem lepas 5 hari dia akan ulang soalan yang sama. Jadi kalau awak boleh jawab, maksudnya awak masih berhutang 2 kali. Lepas 5 hari dia tanya lagi soalan yang sama. Kalau boleh jawab, awak masih berhutang sekali sebab awak salah 3 kali. Kalau lepas 5 hari tu awak jawab soalan yang sama dan boleh jawab, barulah soalan tu tak akan dipaparkan balik lah. Jadi dia punya cara adalah kalau boleh pertama kali jawab tu betul. Kalau pertama kali jawab dengan salah, maksudnya lepas 5 hari soalan tu akan ditanya semula. Ya. Macam mana kalau awak nak tengok soalan tu awak telah jawab ke tidak ataupun berapa banyak soalan awak telah jawab, awak pergi ke progress ya. Pergi ke progress. Dan dia bagi tahu macam ni. Kita tunjuk lagi ya. Ini Faris ni pada 2019 dia telah jawab. Ya. Tapi kalau pergi ke progress ataupun awak pergi ke ranking ataupun awak pergi ke
Yep. Progress. Moment. Sebab nak tengok saya dah tukar ke tidak. Form 4 Mathematics. Okay, dia belum update lagi, tapi di sini awak boleh tengoklah berapa banyak soalan awak telah jawab untuk Form 4 Mathematics. Jadi saya ulang semula, kalau cikgu tengah mengajar, awak boleh tekan question bank dan masukkan nombor soalan yang cikgu ajar tu di sini. Ya. Sambil cikgu mengajar tu, awak terus boleh buat soalan dalam Confirm AI. Ya. Kalau lepas pada kelas tuition ni, awak ingin menjawab soalan katakan dalam AdMath ke apa, awak boleh tekan question bank dan tekan AdMath, Form 4 Additional Mathematics. Ya. Ini bukan berdasarkan nombor yang cikgu bagi, ini berdasarkan daripada mudah ke susah. Kalau you tekan question bank ni daripada mudah ke susah. Mudah daripada mana-mana tajuk dalam AdMath, susah daripada mana-mana tajuk dalam AdMath. Ya. So, kalau you tekan ni, do question 1 ni, dia akan bagi soalan yang paling mudah dalam AdMath dan sebagainya lah. So, awak boleh lihat soalan berdasarkan sama ada question bank ataupun kalau nak ikut topik, tekan topical. Tekan topical, awak boleh pergi kepada AdMath dan menjawab soalan untuk fungsi saja. Boleh juga. Saja boleh juga. Tapi kalau boleh, masa cikgu mengajar, follow penerangan cikgu. Lepas pada cikgu mengajar, habis sesi hari ini, baru boleh buat soalan lain lah. Ya. Okey, Luqman, itu saja. You boleh sambung balik. Okay, thank you, sir. Boleh take, can you take over the screen? Tak boleh? Sekejap. Okay. Okey. Sir, Ryan ada problem untuk buka soalan. Okey, dia ada tulis dekat chat. Sekejap. Sekejap ya. Try dah buka tapi tak boleh. Tulis dah butiran tapi dia asyik reset. Okey, nanti saya check, Ryan. Saya check Okay, sementara tu saya cuba bagi satu soalan untuk tengok ingat lagi tak yang kita dah ni lepas beberapa minit tadi. Okey, tadi contoh yang saya bagi semuanya macam anak panah kan. A, B, C, X, Y, Z. Kita cuba pula buat kalau soalan tu bagi dalam bentuk graf. Contoh dia bagi macam ni. Okay, siapa boleh bagi tahu kat saya ini hubungan jenis apa? Dengar ke? Hello.
Oh, okey. Jadi untuk hubungan ni, kita tengok setiap titik ni, setiap objek ni, dia ada satu image. Jadi hubungan dia adalah satu kepada satu. Faham kan? Jadi kalau satu kepada satu, dia adalah fungsi. Jadi satu cara lagi, kalau soalan tu bagi graf, kemudian dia minta kita untuk bagi tahu sama ada hubungan itu jenis fungsi ataupun tidak. Satu cara lagi adalah dengan cara kita panggil garis mencancang. Maknanya contoh kalau dia bagi graf macam ni, cara untuk tahu dia fungsi ataupun tidak, kita just buat je straight line kat mana-mana point. Mana-mana point, kemudian kita tengok ada tak dekat mana-mana line ni yang dia bertentang dengan graf tu lebih daripada sekali. Macam dalam graf ni, semuanya sekali saja. Kalau sekali, maknanya dia adalah fungsi. Let's say kalau graf tu macam ni. Bentuk dia macam ni. Kemudian kita buat garis mencancang, Allah. Kita tengok dekat sini dia ada dua tempat intersect. Satu kat sini, satu kat sini. Jadi kalau dia ada lebih daripada sekali, itu maknanya dia bukan fungsi. Clear ke? Siapa ada soalan? Ini kalau soalan tu bagi graf, kita boleh guna approach ni. Cara ni. Boleh bagi thumbs up tak kalau faham? Kalau tak faham, boleh buat muka terkejut ke, emoji terkejut ke, apa ke. Okay, semua faham kan? Alright. Okay, thank you. Kemudian kita masuk pula topik yang kedua. Oh, satu lagi. Kadang-kadang kalau soalan tu agak advance sikit, dia akan bagi equation. Contoh dia akan bagi fx sama dengan x tambah 5. Jadi dia minta dia akan bagi y x sama dengan x tambah 5. Dia suruh kita tentukan hubungan ini jenis apa. Jadi kalau kita nak tahu hubungan ni jenis apa, kita cuma masukkan je untuk dekat x ni, Allah, kita masukkan satu value negatif. Kita masukkan value negatif, saya bagi terus cara ni lah. Nanti ikut negatif 1, kosong dengan 1, positif 1. So kalau jawapan untuk semua ni berbeza, itu maknanya hubungan ini adalah 1 kepada 1. Contoh kita tengok dekat sini, kalau kita masukkan negatif 1 dekat x, y sama dengan 4. Kalau x sama dengan kosong, y adalah 5. Dan x sama dengan 1, y sama dengan 6. Jadi makna kata hubungan ni setiap objek negatif 1, kosong dengan positif 1, semuanya ada image dia yang tersendiri. Untuk negatif 1, image dia adalah 4. Untuk kosong, image dia adalah 5. Dan untuk positif 1, image dia adalah 6. Jadi kita tengok kat sini, setiap objek dia ada satu image kan. Jadi itulah kesimpulan dia, hubungan dia adalah 1 kepada 1. Contoh pula kalau dia bagi y sama dengan x kuasa 2.
sama juga. Kita masukkan beberapa nombor dekat X tu. 3 nombor pun dah cukup lah untuk kita klasifikasikan. Macam ni, -1, 0 dan 1. Waktu X -1, Y sama dengan berapa? Boleh tak letak kat komen? Hello? Okay, thank you Adam, Syafiq. Jadi untuk -1, Y adalah 1. Sebab -1 kuasa 2 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, Y adalah 0. Dan untuk X sama dengan positif 1, Y adalah 1 juga. Jadi kita tengok kat sini, 1 dengan -1 ni, dua-dua kongsi satu image. Jadi maknanya hubungan ini adalah banyak kepada 1. Itu cara untuk kita, kalau soalan ni bagi equation. Soalan mana kena buat tadi? Tak apa, nanti saya bagi soalan baru untuk subtopik yang lain. Kita discuss sama-sama. Nanti habis kelas lagi, kita bincang balik. Okay, Ryan? Okay, kita move on kepada subtopik yang kedua, iaitu definisi domain, kodomain dan julat. Jadi domain adalah objek. Kodomain adalah semua image. Julat pula adalah image yang ada objek. Image yang image yang ada objek lah, senang. Contoh saya bagi okey, siapa boleh bagi tahu kat saya, domain itu yang mana? Domain tu apa? Domain. Okey, betul. Thank you Yazil. Kodomain? Oh, and then kalau dekat sini, format dia kita kena ada curly bracket ni, and then kita letak A, B, C. Itu format lah. Sebab format pun ada markah kalau tak silap saya untuk admit kan. Kemudian untuk kodomain HIJK, betul? Thank you Jazil and Hazim. Julat pula macam mana? Okay, betul. HIJ, HJI, okay. Okay, so maknanya semua memang dah clear lah topik ni Semua dah laju je. Itu saya. Luqman. Ya. Okay, tadi kita belajar objek dengan image kan? Sekarang kita introduce domain dengan codomain kan? Why we need to have domain and codomain sedangkan objek dengan image pun dah clear kan? So I explain it. Sebab objek dan image tu kita guna dalam konsep hubungan. Macam tadi kan kita cakap tentang soal hubungan satu kepada banyak, kita nak tahu yang tu. Bila kita masuk kepada topik fungsi ni, kita kena ada list untuk yang mana satu list untuk objek,
yang mana satu list untuk semua image dan mana satu list untuk senarai image yang cuma ada objek. Image yang jadi ini sebenarnya konsep ni lebih kepada terminologi je lah untuk sebab dalam soalan kita akan approach juga soalan-soalan yang menggunakan terminologi domain, kodomain dan juga julai. Dari segi konsep dia memang saya tak deny, memang semua sama je. That's why kita Sebab kadang-kadang soalan dia tanya tentang objek dengan image. Lepas tu ada soalan lain tu dia tanya domain, kodomain kan. Betul. Jadi nampak macam sama je. Adakah kalau kita faham sama tu dah okey? Maksudnya dia orang sebenarnya sama je. Konsep dia memang macam tu. Konsep dia sama. Cuma lebih kepada format lah kot. Macam domain ni kita akan guna format ni. Curly bracket ni. Ya, saya rasa lebih kepada format kot. Pakai curly bracket tu lah. Okey. Clear. Tapi soalan tu menarik juga. Mungkin kalau nanti sesiapa nanti dekat sekolah mungkin boleh tanya balik dekat cikgu. Kenapa kita kena perbezaan yang sebetul-betulnya lah. Sebab setakat ni saya tengok memang konsep dia memang sama. Okay, kemudian kita akan Luqman. saya. Macam dulu saya sebenarnya hafal je kan. Saya faham dan saya hafal. Tapi bila ada kat universiti ni, bila kita mengajar kat universiti, kita nak faham betul-betul kan. Sebab tu kan saya tanya lebih detail. Faham? Sebab betul-betul nak faham. Tapi which is fine. Hopefully the student will get the benefit lah from the queries that we posted here. Okay, move on. Okay, saya cuba bagi soalan dekat daripada Confirm AI tu . Okay. Sebelum saya bagi soalan tu, kita bincang satu lagi konsep. Iaitu perbezaan antara fungsi discrete dan juga fungsi sejajar. Jadi kita ada dua jenis fungsi. Yang pertama fungsi discrete dan yang kedua fungsi sejajar. Fungsi discrete ni, dia akan bagi satu graf. Kemudian dia tak bersambung. Maksudnya setiap objek tu dia akan bagi dot-dot macam ni je. Point-point je. Satu image. Jadi untuk yang ni, contoh saya bagi A, B, C, X, Y, Z. So kalau macam ni, sebab dia tak bersambung, jadi kita boleh letakkan domain tu dalam bentuk koma je. Sebab dia tak bersambung. A, B, C. Tapi, kalau dalam konsep fungsi sejajar pula, kita akan tengok graf tu macam ni. Contoh macam ni. Ni A, saya bagi nombor lah. 1, 3, 2, 3. Okay, kalau kita tengok kat sini, untuk fungsi discrete, dia macam dia lompong-lompong. Cuma dekat objek tertentu je dia ada image. Tapi kalau kita tengok dekat sini, objek daripada 1 ke 3 ni semua ada image. Tak kisah 1.00001 pun dia ada image. Semua ni ada image. Faham ke?
Jadi kalau macam ni, fungsi sejajar ni, kita punya format kita tak boleh guna macam ni. Satu-satu A, B, C, koma-koma ni sebab dia ada terlampau banyak. Maksudnya kalau kita nak buat macam ni, kita kena masukkan 1.0000, 1.000001. Sebab dia terlampau banyak. Jadi cara untuk kita tuliskan domain yang betul adalah dengan cara kita buat macam ni. Kita letak je starting point. Macam ni, starting point ni 1. Kemudian kita buat simbol ketidaksamaan. Kita letak X sebab X tu adalah objek macam saya cakap tadi. Dan yang ni pula dia punya ending point. Point terakhir iaitu 3. So maknanya apa-apa yang di antara 1 dengan 3 tu, tak kisahlah 1 ke 1.5 ke 2.75 ke, semua itu adalah domain. Faham ke semua? Boleh faham kan? Beza fungsi diskret dan fungsi sejajar. Okey, boleh tak bagi kat saya kodomain untuk fungsi diskret dan juga kodomain untuk fungsi sejajar? Okey, XYZ untuk fungsi diskret kan, Jazil? Betul? Untuk fungsi sejajar, kalau ada orang lain nak cuba? Ada Khalid, Fairuz, Adam Syafiq, Izlan. Okey. Betul? 1 hingga 7. Okey, maknanya dah faham lah tu konsep dia. Okey, tahniah. Okey. So kita dah boleh proceed untuk soalan nombor 43966. Kita cuba jawab A dulu, kemudian baru kita jawab B. Okay, ni soalan dia. Untuk A, dia minta, dia dah bagi dah, function HS adalah sama dengan X tolak 5. Kemudian dia minta pula kita cari H7. So, siapa boleh letak jawapan? 10 saat. Okay, thank you Khalid. Okay, thank you Adam. Okay, so simple je kalau macam ni. Untuk function ni kita just masukkan je nombor ni kepada X dalam equation tu. Jadi macam ni 7 tolak 5 samaan dengan 2. Cuba saya nak bagi satu soalan pula. Kalau H3 samaan dengan berapa? Okay, betul. Thank you. Sebab apa? Sebab apa 2 ya? Adam Syafiq? Okay. Okay, betul. Sebab kita ada modulus ni. Jadi kalau ada modulus maksudnya apa-apa yang jawapan tu dia mesti, tak kisahlah dia negatif ke apa, kita akan tukarkan dia kepada positif juga. So 3 tolak 5 sama dengan negatif 2. Kemudian kita moduluskan negatif 2 tu, dapatlah 2. Okay. Faham kan? Okay, sekarang soalan B, dia minta kita cari julat. B ni dekat 43967.
Okay, jadi kalau dia bagi dah Hx adalah X tolak 5. Kemudian dia dah bagi tahu kita X antara 0 hingga 7. Jadi julat ni kan kita dah sebut tadi, julat adalah image yang ada objek. So kita masukkan, kalau ni masukkan satu-satu. So 0 tolak 5 adalah negatif 5. Kalau X tu sama dengan 0, 0 tolak 5 sama dengan negatif 5. Kemudian kita moduluskan dia sama dengan 5. Kemudian kita ambil pula 5 tolak 5 sama dengan 0, 0. Jadi kita tengok kat sini, 0 ni point yang paling rendah. Dan 5 ni maximum point. Point yang paling tinggi lah, sebab 7 tolak 5 sama dengan 2. 2 bawah pada 5. Faham kan? Jadi ada Syafiq jawab 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah sebab kita kena ingat yang ni, siapa boleh beritahu ini fungsi diskret ke fungsi sejajar dulu? Okey, betul. Jadi fungsi ni adalah fungsi sejajar. Kalau kita tengok kat sini, cara fungsi diskret dengan fungsi sejajar. Fungsi sejajar, dia kena pattern dia kena macam ni. Kena ada ketidaksamaan ni. Macam cara ada Syafiq jawab tu, itu untuk fungsi diskret. Okey, clear. So, jadi untuk julat yang ni, kita akan dapat 0 hingga 5. Faham ke? Ke nak saya ulang? Luqman. Ya, saya. Why you immediately took 5 rather than try 1, 2, 3, 4, 5? Sebab saya nak jimat masa je. Tapi kalau the best way is kita cuba satu-satu. Kan kita boleh bawa calculator. Cuba je satu-satu. Tapi yang ni sebab kan ini equation ni macam mudah je. Jadi mungkin untuk setengah orang kita boleh congak je. Macam 0 tolak, kita tengok kat sini kalau 7 tolak 5 dia 2. So ya, kalau habis-habis pun paling besar kalau X tu 0 kita dapat 5. Dan paling kecil pula, kalau paling kecil sebab kita ada modulus. Bila kita ada modulus, tak payah cari point paling kecil pun sebab dia confirm akan 0. Sebab kita tak ada negatif. So kita cuba kena cari point paling tinggi je. Kemudian untuk julat kita letak je 0 ni memang confirm kat sini kalau modulus. Cuma kena cari point ni je. Jadi untuk julat ni kita ambil yang paling rendah sehingga paling tinggi. Betul. Okay. Untuk range yang dia dah bagi, untuk range objek yang dah bagi, yang ni, objek ni. So kita masuk je satu-satu. Sebab bila macam biasanya macam saya akan masuk 0 mula-mula lah. So 0 tolak 5 jadi 5 kan. Lepas tu saya akan ambil yang the higher range, higher part tu, which is 7. 7 minus 5 become 2. So it seems like it's from 5 to 2 range dia kan. Tapi when you arrange back, it should be from 0 to 5 kan. Betul. Sebab ini macam trick question lah. Sebab kebiasaan orang, dia akan ambil shortcut, dia akan ambil dekat sini.
kebiasaan student dia akan ambil dekat point dekat sini dan point dekat paling tinggi ni. Untuk certain equation memang dia akan dapat jimatkan masa. Tapi kita kena hati-hati sebab soalan ni dia ada modulus. Jadi dia boleh jadi point paling tinggi tu bukan dekat 7, tapi dekat tempat lain. So kebiasaannya kalau soalan macam ni kita kena hati-hati. Kalau was-was kita masukkan je point satu-satu. Masukkan kosong tolak dekat X, kemudian masukkan 1, masukkan 2. Lepas tu kita monitor lah point yang paling tinggi. Value yang paling tinggi. Clear kan? Kalau clear, saya nak move on ke soalan lain pula. Cuba. Sekejap Kita boleh cuba buat 43964. Kita buat A. Sebelum kita masuk ke topik yang kedua iaitu fungsi gubahan. Ada siapa tak boleh akses lagi ke soalan tu? Okay, betul. Alright, thank you. Ada siapa ada dapat jawapan lain ke? Ke semua okey? Boleh bagi thumbs up. Kita ada Sofia, Rizky. Sofia dengan Rizky okey ke? Faham ke? Haris. Boleh bagi thumbs up tak? Kalau okey. Alright, cool. Alright, thank you. Okay, so kita move on ke subtopik yang seterusnya. Untuk fungsi gubahan. So fungsi ni, untuk topik fungsi ni, kita boleh juga gabung bermacam-macam fungsi. Contoh kita gabung fungsi F dengan fungsi G. So kita akan jadi FGX. Kita boleh juga dapatkan GFX ataupun FFX. So kita boleh dapatkan banyak-banyak macam-macam jenis bentuk lah kalau kita ada macam-macam fungsi. Nak gabungkan fungsi tu. So contoh saya bagi, contoh soalan contoh fx sama dengan 3x tambah 2. Kita ada dua fungsi, gx sama dengan 2x. So kalau soalan tu minta fgx, kita kena tengok kat sini. Fx sama dengan 3x tambah 2 kan?
Jadi dalam equation ni, dalam fungsi ni, kita tengok yang dekat dalam adalah gx. So kita akan masukkan gx ni dekat x ni. Macam mana cara nak masukkan? Kita masukkan fungsi gx kepada x. Jadi untuk fgx, kita salin dulu fx punya function, 3x tambah 2. Kemudian kita substitutekan, gantikan value x ni dengan value fungsi gx, iaitu 2x tambah 2. Sama dengan 3 darab 2x, 6x tambah 2. Itu sajalah cara kita nak gabung. Kita cuma cari apa yang dekat dalam, kemudian kita masukkan pula dekat x untuk function dekat luar, fungsi dekat luar. Andai kata dia minta f2x. f2x ni sama dengan fx lah. So, lajunya Adam Syafiq berapa persen? Sorry. Okay, betul. So, boleh tak buat untuk ffx ni? Saya bagi 2 minit. Lepas tu saya tunjuk jawapan. Tunjuk cara buat. Sembilan x tambah 8. Okey, jom kita cuba buat sama-sama. So dekat sini, apa kat dalam? Dekat dalam adalah fx kan? Yang dekat luar pula f saja. So fx ni, fx adalah inilah. Fx ni 3x tambah 2 lah. Dan f ni pun 3x tambah 2. So kita masukkan saja. Mula-mula kita salin dulu 3x tambah 2. Yang ni refer kepada f yang dekat luar. Kemudian kita masukkan fx ni dekat x ni, iaitu 3x tambah 2 tambah 2. Kemudian kita kembangkan lah. 3 darab 3x, 9x tambah 3 darab 2, 6 tambah 2. 9x tambah 8. Jadi betul lah jawapan Adam Syafiq. Yang lain okey ke? Faham ke cara dia? Kita method dia, kita cuma cari apa yang kat dalam, kita masuk dekat function dekat luar. Okay, thank you Sofia. Okay, sekarang kita cuba buat soalan dekat Confirm AI. Saya tengok je. Okay. 43965. Okay, dekat soalan ni kita dah bagi dia bagi fx dan juga gx. So yang dekat dalam adalah g dekat dalam. So yang dekat luar f. So kita salin dulu f x.3 x ni. Kemudian kita masukkan g dekat x, iaitu ni x tambah 4. Saya recommend kita letak bracket supaya kita tak confuse nanti bila kita nak calculate.
X tambah 4. Kemudian kita jangan lupa dalam G pula kita ada 2 pula. Kemudian 2 pula masuk dekat X tu. 2 tambah 4 tolak 3, 2 tambah 4. So jawapan dia 1/2. Oh, lajunya 10%. Okay. Okay, betul. Thank you. Maknanya semua memang dah clear konsep ni. Saya tengok kalau ada yang agak-agak mencabar sikit. Macam dah pro je semua. Oh. Saya tak jumpa dah soalan lain. So saya bagi soalan ekstra lah. Cuba cari G2X. G kuasa 2X. G kuasa 2, saya letak value siap-siap. 4. Dua minit cukup ke? Izlan, Adam, Sofia. Dah laju je semua ni. Ush. Wah, ada Syafiq dah dapat jawapan. Okay, sekejap saya pun tak kira lagi. Yang dekat dalam X adalah G. So kita masukkan balik G dekat sini. X tambah 4 tambah 4. Kemudian kita masuk pula value 4 ni. 4 tambah 4 tambah 4. Okay, betul? Alright. Okay, kita... Oh, okay. So kita proceed ke topik lain lah sebab semua memang dah firm je untuk topik ni. Kita tengok sekejap. Okay, ni kita cuba terbalikkan sikit soalan. Twist sikit. Let's say Fx sama dengan X tambah 2. Okay. Macam ni pula. Dia bagi Fx sama 2 dengan ni. Tapi kita tak nak cari Fg. Kita nak cari X tu berapa. So, nak buat sama-sama ataupun nak cuba dulu? Cuba bagi komen. So, saya tengok kebanyakannya semua dah. Okay. 3 minit cukup kan? Betul, Izlan kena pakai kuadratik. Wow. Okay, Khalid dapat jawapan betul. Ada siapa yang memerlukan explanation tak? Ke memang semua dah memang faham dah? So saya tengok memang laju je, Sofia laju, Izlan laju.
Adam laju. Ada siapa prefer untuk buat sama-sama tak? Sebelum kita proceed ke topik yang lain, subtopik yang lain. Lukman, Ya saya. for your information, the students are in Form 4, meaning that they're going to Form 4 because they just completed Form 3. Oh ya ke? Wow. Yeah, but I just wonder how they can pick up so fast, because they haven't learned this in school. I see. Sekolah mana semua? Most of them use Confirm A before. So, they have a solid foundation in mathematics. I see. That could be the reason why they can answer so quick. Yeah? Oh, no wonder. So meaning memang sengit lah competition untuk dapatkan hadiah jam tu Yeah. Some of them actually winners from the previous competitions. Oh, I see. Yeah. They know how to win. But anyhow, for those who are lagging behind, you can always come back and watch the video. Yeah, if you couldn't catch up at the moment. Yeah. So pentingnya lihat balik video, cuba buat soalan yang cikgu bagi. InsyaAllah slowly you can catch up. Yeah. Jangan worry kalau agak ketinggalan ke nampak orang lain laju. Ya. Betul. Kalau malu boleh nanti saya letakkan kontak ke untuk tanya ni. So kadang-kadang waktu kelas kita macam blur-blur sikit tapi bila habis kelas tu baru kita dah laju. Kebiasaannya macam tu lah. Okay, semua macam dah faham je. Kita proceed ke subtopik yang lain pula lah. Kita ada lagi setengah jam. Kemudian kita ada juga dalam topik fungsi ni, kita ada juga satu problem yang kita kena cari fungsi tu, kita kena cari apa kita panggil lah, equation untuk fungsi tu. Contoh kalau fgx, dia bagi fgx sama dengan berapa. Kemudian dia bagi f sama dengan berapa. Kemudian dia minta kita cari gx. Common problem dekat AdMath lah. Wow, kebat pula. Nanti kalau saya ada soalan kebat, saya forward dekat sini. Setakat ni belum jumpa lagi. So kita cuba untuk subtopik berikutnya pula So contoh soalan saya bagi dulu. Nak tengok sebab memang macam laju je semua. Fx sama dengan x tolak 5. Fgx sama dengan 3x tambah 6. So cari gx. Nak buat sama-sama ataupun nak buat sendiri dulu? Sampai seorang dapat. Okay, kita buat sama-sama lah untuk yang ni, untuk first time. Lepas ni kita buat sendiri-sendiri. So untuk soalan ni, kita dah tahu fgx sama dengan 3x tambah 6. Kemudian kita dah tahu pula fx sama dengan x tolak 5 kan. So kan cara asal kita tengok apa yang dekat dalam. So
untuk kat sini kita nak cari GX. GX tu ada dekat dalam F. So kita masukkan, kita gantikan X ni, X dekat dalam Fx ni kepada GX. Sebab GX dekat dalam F kan, dekat dalam FGX kan. So kita equalkan dengan FGX tu. Sebab equation ni adalah sama dengan FGX. Mana kata bila kita masukkan GX ni ke dalam X dalam Fx, kita akan dapat equation ni. Oh, ada Syafiq dah dapat jawapan. Okey, kita cuba buat. So dekat sini GX tolak 5 kita dah equate tadi. Okey, pindahkan je 5 tu ke situ. Dan betul lah 3X tambah 11. Saya cuba tengok dekat confirm AI jap kalau ada soalan yang lebih kurang macam tu. Okey, saya rasa semua dah faham untuk kalau G tu dekat dalam. Dan kita akan proceed dengan ni lah subtopik yang terakhir, iaitu fungsi songsang. Fungsi songsang ni definisi dia adalah bila kita boleh dapatkan, kan kebiasaannya kita daripada objek kita dapatkan image kan. Tapi untuk fungsi songsang ni, daripada image kita nak dapatkan objek, dia terbalik. So contoh kita ada objek X dan image Y. Daripada X nak dapatkan Y, kita kena melalui fungsi Fx. Tapi dari Y nak ke X, kita akan melalui fungsi songsang X, fungsi songsang Fx. So terbalik lah. Macam dalam analogi tadi, analogi mesin tadi, dia ibarat mesin tu kita boleh refund. Maksudnya kan kebiasaannya mesin tu kita masukkan duit, kemudian dia keluarkan mainan kan. Yang ni mesin tu kita boleh juga kita masukkan mainan, kemudian dia bagi kita balik duit tu. Dengan syarat mainan tu kena ada harga yang tetap. Maksud harga yang tetap ni, maksudnya kalau contoh hubungan tu banyak kepada satu, macam tadi contoh banyak kepada satu tu, kalau kita masukkan 10 sen ke, kita masukkan 50 sen ke, tetap akan keluarkan satu mainan kan. So kalau kita bayangkan, kalau macam tu, kalau kita masukkan mainan tu, mesin tu akan jadi pening lah. Sebab dia tak tahu nak keluarkan 10, nak bagi kita 10 sen ke, nak bagi kita 50 sen ke, nak bagi kita 20 sen ke, macam tu. So maknanya dia kalau hubungan macam ni, dia tak boleh ada fungsi songsang lah. So kalau dalam mesin tu maksudnya dia tak boleh nak refund lah. Sebab dia pun tak tahu nak refund berapa. Sebab satu patung tu macam-macam harga dia. So kesimpulannya, untuk tahu fungsi itu fungsi songsang ataupun tidak, dia mesti hubungan yang satu kepada satu. Faham ke konsep dia?
Boleh bagi, okey. So, saya bagi contoh hubungan dulu. A, B, C, 1, 4, 5. Siapa boleh bagi kat saya jawapan untuk ni? Fungsi songsang untuk 4. Boleh letak dekat chat. A. Okey. Ada jawapan lain? Khalid? Adam, Ryan, Sofia. Siapa ada jawapan lain? Okay, tak ada Jadi jawapan dia, ini bukan fungsi songsang. Sebab apa bukan fungsi songsang? Sebab hubungan dia satu kepada banyak. Dia ada satu kepada banyak. Ingat? Kan kalau fungsi songsang, dia mesti hubungan satu kepada satu sahaja. Jadi kalau kita tengok kat sini, C ni dia ada dua image. Jadi kesimpulannya, soalan ni salah lah. Sebab hubungan ni sepatutnya dia tak ada fungsi songsang. Islam faham ke? Faham kan Islam konsep dia? Tapi jawapan Islam tu betul kalau kita kalau hubungan tu satu kepada satu. Tapi yang ni kita tengok dekat C tu dia connect dekat dua image. So maknanya sepatutnya hubungan ni tak ada fungsi songsang. Clear ke yang lain? Boleh bagi thumbs up. So bagaimana nak letak jawapan? Kata tiada jawapan ke atau bukan fungsi songsang ke macam mana? Cakap ini bukan fungsi songsang. Tapi sebenarnya tak ada pun soalan macam ni. Saya cuba nak tengok kalau ada yang aware sama ada C ni connect dengan dua image. So adakah dia fungsi songsang ke tidak? So saya rasa tak ada pun dalam exam macam ni. So Islan sebenarnya on the right track je sebenarnya. Cuma dia tak perasan C tu ada dua image. Okay, clear kan? Definisi fungsi songsang. Kriteria fungsi songsang. Okay, kalau saya padam ni, boleh tak bagi kat saya FB berapa? Uh, 3 saat. Okay, betul? Alright. Faham lah tu maksudnya. F Okay, F negatif. F songsang 5. Okay. Okay, laju. Alright. Kemudian kita cuba pula buat soalan yang memerlukan kita cari F inverse. Sekejap saya tengok dekat.
Okey, boleh cuba buat 43971. Kita buat A. Oh, saya pun tak explain lagi cara nak cari kan fungsi songsang tu. Sorry. So, kalau fungsi songsang, sebab kita dah tahu kita nak dapatkan objek daripada image kan. Image itu adalah Y. So dekat sini kita akan guna cara, mula-mula kita katakan dulu. Kita katakan Y sama dengan Fx sama dengan 2x tambah 1. Ingat untuk fungsi songsang, kita sentiasa nak cari x. Nak cari x. So dekat sini kita dah dapatkan y sama dengan 2x tambah 1. So untuk dapatkan x ni, kita cuma pindah-pindahkan je lah. Bersamaan dengan x sama dengan y tolak 1 bahagi 2. So itulah f inverse untuk fungsi songsang untuk y. Kalau dia minta fungsi songsang untuk x, gantikan je y ni dengan x. So dekat sini y tolak 1 bahagi 2. Kalau x pula sama dengan x tolak 1 bahagi 2. Sebab y dengan x ni dia cuma pemboleh ubah sahaja. Dia tak kisah pun nak letak A ke nak letak B ke boleh je. Okay, so tu cara untuk kita dapatkan fungsi songsang lah. So saya bagi soalan lain untuk kita cuba. Ada tips macam mana nak ingat cara fungsi songsang? Tips untuk ingat, sebab kadang-kadang confusing masa bila kita nak substitute, rearrange supaya you have to write in terms of x or in terms of y. Fungsi songsang ni kita sentiasa nak cari, kita kena faham satu benda je. Kita ada objek, kita ada image. Daripada objek nak dapatkan image, kita dapatkan fx kan. Daripada image nak ke objek, kita kena guna fungsi songsang. So kalau dia bagi fx, kemudian dia bagi equation x tambah 2 contohnya. So kita tahu objek adalah x dan image dia adalah fx. Dan kalau kita tahu juga fx ni adalah image, y pun adalah image juga. Y dengan fx ni samalah. So nak cari fungsi songsang ni, kita nak cari x daripada y. So sebab tu kita kena katakan dulu, kita kena letak dulu fx tu sebagai y untuk kita cari x tu berapa. Untuk cari objek tu sama dengan, untuk cari equation untuk objek tu. So untuk faham konsep dia memang take time. Jadi kebiasaan student memang saya tengok pun memang dia akan hafal je dulu step tu. Iaitu step yang pertama kita kena katakan y sebab masukkan y tu dekat fx, gantikan dia untuk equatekan dengan equation fx. Kemudian baru kita cari x tu. Kita cuba buat soalan lain dulu untuk kita tengok sama ada
berkesan ke tak cara tu. Boleh tak kita cuba 43969 dulu. Buat bahagian A. Nak buat sama-sama ke nak buat sendiri? Sesiapa boleh bagi respon? Ni soalan, mungkin ni soalan kedua, ketiga last kita hari ni lah. Saya rasa kita completekan semua satu set ni lah. Satu set. Kita buat A dengan B untuk 43969. Kita buat, okay. Oh, Khalid dengan Adam dah dapat jawapan? Okay, kita cuba buat sama-sama so cara dia kita akan katakan Y sama dengan HX. Y adalah image, HX pun image. So ni objek dia, X per 2 tambah 4. So kita nak cari X kan. So X sama dengan, kita pindahkan Y tolak 4. So darab dengan 2. Sama dengan 2Y tolak 8. So okay. So betul lah jawapan Khalid dengan Adam. Tahniah. Kemudian kita cuba buat B pula. B ni gabungan yang kita buat tadi, gabungan apa? Fungsi gubahan tadi. Fungsi gabungan tadi. Lapan X tolak 6. Okay, kita cuba. So G dekat dalam, fungsi songsang H dekat luar. So kita masukkan G ni ke dalam fungsi songsang H dekat X, bahagian X tu. So kita masukkan 2 4X tambah 1 tolak 8. So kita kembangkan. 8X tambah 2 tolak 8. So 8X 2 tolak 8 negatif 6. Okay, 8X tolak 6. Okay. So betul lah jawapan ada Syafiq dengan Khalid. So saya rasa itu sahaja untuk sesi kita hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Untuk yang tak berapa clear ke? Untuk konsep-konsep yang tak berapa clear? Lukman boleh recap quickly? Oh, okay. So, recap balik.
Untuk fungsi, kita ada dua komponen utama, iaitu objek dan juga image. Jadi untuk kita definisikan fungsi, setiap objek kita kena ada satu image. Mesti ada satu image. Jadi kalau kita nak pastikan setiap objek kena ada satu image, kita dalam 4 jenis hubungan ni, cuma hubungan yang kepada satu sahaja yang merupakan fungsi. Yang kepada banyak, ini semua bukan fungsi. So untuk setiap equation ni kita kena tengoklah dia punya direction ni macam ni. Untuk objek B ni, dia ada 2 image. So maknanya dia ada banyak image. Jadi hubungan dia adalah satu kepada banyak. Satu kepada banyak, jadinya dia bukan fungsi. Kemudian kita tengok juga dari segi graf, cara untuk dapat tentukan dia fungsi ataupun bukan fungsi, iaitu dengan cara kita gariskan, buat garis cincang-cincang dia benda ni. So kalau dia intersect lebih daripada satu point, dia bukan fungsi. Kalau dia cuma intersect dekat satu point, dia adalah fungsi. Macam contoh graf ni, setiap garisan tu dia intersect dengan graf tu dekat satu point je. Meanwhile dekat graf yang ni, dia ada intersect dekat 1 dan 2 point. Dia ada intersect dekat 2 point. Dekat sini, dekat atas dengan dekat bawah. So automatic dia bukan fungsi. Sebab dekat value x ni, dia ada 2 value y. Dekat satu value x, dia ada 2 value y. Kemudian kita discuss juga untuk konsep domain, kodomain dan julet, especially untuk fungsi diskrit dengan fungsi sejajar. So kalau fungsi diskrit ni, dia titik dia lompong-lompong. Tapi kalau fungsi sejajar, graf dia bagi garis straight line. Which is garis straight line ni maksud dia titik yang rapat. Jadi dia buat je straight line. Maksudnya bersambung je semua graf dia tu. So untuk fungsi diskrit, cara kita nak tulis jawapan tu adalah dengan bentuk kita buat koma lah. Sebab dia bukan dekat semua point dia ada image. Cuma dekat point A, point B dan juga point C. Tapi dekat fungsi sejajar, dia ada sepanjang-panjang ni, daripada titik permulaan dan juga titik yang terakhir sekali. So sebab tu kita buat simbol ketaksamaan ni. Sebab maksudnya X tu boleh ada dekat mana-mana antara 1 dengan 3 ni, dia tetap akan ada image. Dia boleh ada dekat titik 1.3, 1.7, 2.8, 2.0000008. Itulah maksud simbol ketaksamaan ni. Berbeza dengan fungsi diskrit yang kita guna simbol koma. Kemudian kita juga dah buat fungsi gubahan, fungsi gabungan yang semua orang memang dah expert saya tengok, laju. Kita cuma masukkan saja yang fungsi dekat dalam tu kepada fungsi yang dekat luar. Kepada nilai X dekat fungsi dekat luar. Apa-apa yang dekat dalam, kita masuk je dekat luar. Masuk dekat fungsi dekat luar. Contoh kalau kita bagi FG2, so mula-mula kita masukkan low G dekat F, kemudian masukkan 2 ni dekat G. Okay, and then kita belajar juga fungsi songsang, iaitu untuk cari, sebab fungsi yang fungsi songsang kita nak cari daripada image, kita nak cari objek. So terbalikkan jalan tu lah. So that's why kita terpaksa let Y tu. Kalau Izlan tanya
jalan kiraan songsang tu tak tulis let y tak apa ke? Maksud tak tulis let y tu maksudnya tak tulis ayat ni ke? Katakan ni ke? Katakan let ni ke? Boleh, cuma jalan untuk dapatkan tu tetap kita kena gunakan y, kita kena gantikan y tu kepada fx. Tak kisahlah y ke apa-apa huruf lah. Sebab kita nak dapatkan image tu kita tak boleh nak guna x juga, sebab x kita dah guna untuk objek kan. So boleh je kita nak buat dengan cara kita letak k sama dengan x over 2 tambah 4. Boleh. Yang penting konsep dia sama. Cuma jawapan akhir dia tu kita kena ganti balik huruf k ni dengan huruf x. Sebab soalan dia, kita tengoklah soalan tu dia nak f inverse k ke fungsi songsang y ke. So kita jawapan akhir tu kita kena ikut huruf yang dia minta. K ke y ke. Faham kan Islan? Jawab soalan tak? Oh, okay. Alright. Soalan yang baik sebenarnya. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab join and terima kasih sebab participate. InsyaAllah nanti kalau ada hari Rabu kita akan jumpa lagi. Untuk hari Isnin kita akan jumpa lagi untuk topik 3. Saya untuk bab 1 ni masih ada subtopik yang belum cover ataupun sudah cover semua? Dah cover semua. Okey, maksudnya tak perlu kita buat another session untuk sambung lagi. Cuma kalau ada sesiapa yang terjumpa soalan yang tak boleh nak